Okay, so cadangan kalau ada doktor-doktor nak pakai tapi macam skeptical with this Alora kan. Alora just pakaian kan. Tak payah because dia memang ada teknologi. Teknologi ni memang dah ada dah lama. So you can Google je. You can Google any medical papers, journal, memang ada dah kajian on far infrared ni. Cuma sekarang dia dah masuk dalam pakaian. Okay. Bila you pergi burut tu kan, burut dengan tangan kan. Actually tangan dia transfer far infrared. You pergi sonar. Far infrared tu Masya Allah. you pergi berjemur kat tengah panas waktu pagi dah. Far infrared. Betul. So ini dimasukkan je kat dalam bukan dimasukkan seramik. Seramik tu lah yang akan tukar dia punya body heat. Tak perlu takut kan. Tak payah. Kalau you pergi hospital pun ada far infrared lamp. Macam doktor kan, macam ni doktor boleh senang nak cuba alloroplasty je lah sebab macam doktor, background doktor more to research PhD kan. Ya. Doktor buat research dulu tak pasal alloroplasty? Tak adalah, saya tak buat research on that. But then bila saya baca research paper, saya faham lah. Saya boleh trust lah because saya sendiri pun tulis paper Masya Allah. on research saya. So saya boleh trust paper tu bukan paper yang daripada biasa-biasa. Ini daripada yang memang yang daripada National Health Institute, paper yang macam tu. So memang dia ada peer review pun. And memang benda ni, teknologi ni memang dah ada. Teknologi ni memang dah ada dah dalam memang dah ada. So it's already now dalam pakaian dia. So you can wear it every day. Kalau lamp hospital tu memang ada. Infrared lamp, even baring lah. Kan ada juga that bed kan. Kena baring lah. Betul? Macam ni sambil masak pun boleh. Terapi. As long as you masih hidup, you ada body heat, you this thing will insyaAllah. Ini izin Allah lah kan. Punya benda. Okay, itu saja.